Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh tak kalau saya nak tanya soalan? Nak tanya soalan? Tentang apa tu? Tentang pengalaman cikgu semasa mengajar. Okey, boleh. Sebelum tu boleh cikgu memperkenalkan diri? Nama saya Cikgu Siti Zulaika. Cikgu mengajar subjek apa di sekolah? Saya mengajar subjek matematik tahun 6. Dah berapa tahun cikgu mengajar? Di sekolah ni baru je, lebih kurang 3 tahun. Tapi pengalaman cikgu mengajar lebih kurang 2 dekad lah. 20 tahun. Sepanjang cikgu mengajar, apakah kenangan manis yang pernah cikgu hadapi? Kenangan manis? Banyak. Terutamanya bila sesuatu benda yang kita hajati ataupun satu usaha yang kita buat tu membuahkan hasil. Contohnya kita buat kelas tambahan untuk murid-murid dan murid tu dapat kejayaannya. Itu antara kenangan manis lah bersama murid-murid. Bersama cikgu banyak. Lagi? Cikgu. Itu saja. Terima kasih. Cikgu Ustazah. Boleh tak kalau saya nak tanya soalan? Boleh? Sebelum tu boleh tak Ustazah perkenalkan diri? Okey, nama saya Ustazah Nur Safira Roza binti Ahmad Zaini. Ustazah mengajar subjek apa di sekolah? Saya mengajar subjek Pendidikan Islam tahun 6. Dah berapa lama Ustazah mengajar? Saya dah mengajar baru lagi dalam 6 tahun. Jadi, apakah harapan Ustazah untuk murid-murid tahun ini? Okey, saya berharap semua murid-murid saya berjaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ingatlah, sekiranya awak mengejar dunia, akhirat awak akan tertinggal. Tapi sekiranya awak mengejar akhirat, dunia awak akan ikut sekali, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tanya soalan? Boleh. Sebelum itu, boleh tak cikgu perkenalkan diri? Nama saya Cikgu Nur Haimis binti Idris. Cikgu mengajar subjek apa di sekolah? Saya mengajar subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Dah berapa tahun cikgu mengajar? Saya mengajar dah 31 tahun ni. Jadi, apakah antara kenangan manis cikgu sepanjang cikgu mengajar? Kenangan manis saya yang paling saya tak boleh lupa ialah pada tahun 2016 di mana UPSR kita antara yang terbaik dan sekolah kita didatangi oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu. Itu kenangan manis saya yang tak boleh saya lupakan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Hari ni saya nak interview teacher sikit. Boleh? Okey, sebelum tu kamu siapa kalau teacher nak kena interview? Nama saya Zianaki bin Rizmal, merupakan wakil APSS. APSS. Alright. Okay, boleh teacher memperkenalkan diri? Okey, teacher Azmin. Okay. Teacher mengajar tahun 4. Wow. Okay. Teacher mengajari subjek apa ya? Kamu teka kalau nama teacher, so ajar subjek apa? Bahasa Inggeris. Yes, you. Alright. Okay, teacher sudah berkhidmat di sekolah SK Bukit Bintang Putra dah berapa lama ya? Dari tahun 2002, so bermaksud 24 tahun. Wow, lama. Tak lama. Okay, jadi apakah kenangan paling manis teacher experience? Banyak kenangan manis. Okey, antaranya boleh sebut 2. Boleh? Okey, pertama, teacher paling ingat murid yang dilahirkan pada tahun 2000. Okay. Okey, teacher mengajar mereka pada tahun 2 dan juga apabila mereka di tahun 5, mereka adalah grup yang paling outstanding dengan idea yang sungguh kehadapan. Wow. Anak-anak yang dilahirkan pada tahun 2000 kalau mengikut kalender Cina adalah tahun naga emas. Wow. Okey. So murid-murid pada tahun itu ada keupayaan berfikir di luar kotak dan juga adab yang teacher boleh katakan sangat baik. Okay. Kedua adalah apabila pada tahun berapa teacher tak ingat. Okey, sekolah kita telah menjadi wakil pada Negeri Selangor untuk peringkat kebangsaan pertandingan amalan terbaik. Sekolah kita pergi ke peringkat pasti Cikgu Mai Zatul. Teacher adalah penyampai, menjadi sebagai penyampai ketika itu. Dan alhamdulillah walaupun tak menang tempat pertama, tapi adalah kategori-kategori tertentu kami menang. Oh, agak menarik ya. Okay, thank you teacher for your time. Terima kasih teacher. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Hari ni nak
interview sekejap boleh? Boleh. Boleh Ustazah memperkenalkan diri? Okay, nama saya Suraihan binti Muhammad Majid. Boleh panggil Ai. Kawan-kawan pun panggil saya Ai. Ustazah mengajar subjek apa ya? Kalau ada ustazah tu subjek apa? Bahasa Arab ke pendidikan Islam? Saya ajar pendidikan Islam. Ustazah sudah berkhidmat sebagai guru dah berapa lama dah? Saya berkhidmat selama 26 tahun. Okey. Di SK Bukit Ramah Putra 16 tahun. Apakah harapan Ustazah untuk murid-murid? Harapan setinggi gunung. Boleh macam tu? Boleh je. Harapan saya terhadap anak-anak semua, semoga menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, menjadi orang yang berguna untuk masyarakat, negara dan keluarga. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih juga. Yusri, boleh interview sekejap? Boleh Ustazah Yusri memperkenalkan diri? Okey, nama cikgu Yusri. Cikgu Yusri lahir di Sekincan, Selangor. Okey. Cikgu sudah berkhidmat sebagai guru dah berapa lama? Okey, untuk sepanjang perkhidmatan cikgu dah 17 tahun lah masuk di sekolah ni. Cikgu mengajar subjek apa? Okey, untuk tahun ni cikgu mengajar bahasa Melayu, RBT dan juga sejarah. Banyak. Cikgu, apakah harapan cikgu untuk murid-murid? Okey, harapan cikgu tu banyak sebenarnya. Okey, antaranya ialah cikgu nak apa yang cikgu sampaikan, cikgu ajar kepada murid tu, murid dapat apply dalam kehidupan dia. Dan seperti adab, bagi ilmu, pengetahuan lah. Itu je. Assalamualaikum cikgu. Boleh interview sekejap? Boleh. Okay. Boleh cikgu memperkenalkan diri? Nama saya Syahada. Boleh panggil Ustazah Syah atau Syahadah lah. Cikgu sudah berkhidmat dekat SK Bukit Ramah Putra ataupun sebagai guru dah berapa lama dah? Saya dah berkhidmat dekat SK Bukit Ramah Putra ni dalam 2 tahun. Cikgu mengajar subjek apa ya? Saya mengajar subjek pendidikan Islam. Apakah Ustazah punya kenangan paling manis Ustazah pernah experience? Setakat ni kenangan manis. Murid-murid 4 Alpha ada buat surprise birthday untuk saya dan hari tu memang on the date birthday saya lah. Bestnya. Dan memang masuk kelas tiba dapat kek. Okey, tu lah kenangan manis saya. Okey, terima kasih Ustazah Syahada. Terima kasih. Selamat sejahtera Cik Prakash. Selamat sejahtera. Hari ini boleh interview sekejap? Boleh. Okey. Boleh cikgu memperkenalkan diri? Okay, nama cikgu Cikgu Prakash. Cikgu sudah berkhidmat sebagai guru dah berapa lama ya? Okay, dekat sekolah sini saya dah berkhidmat lebih kurang 10 tahun. Okey. Sebelum ni saya pernah jadi guru ganti juga, tapi tak lama lah. Cikgu mengajar subjek apa ya? Saya ajar subjek seni dengan PJ. Oh, aduh. Apakah harapan cikgu untuk murid-murid? Harapan cikgu banyak sebenarnya, tapi untuk terutama sekali ni saya fikirkan tempat dekat sekolah ni macam perlu dibaiki, terutama sekali dewan sekolah. Setiap kali kalau kita ada program, macam dewan kita tu sangat macam dalam kondisi yang tidak selesa. Sepatutnya pihak PIBG, pihak sekolah dan juga pihak PKJK perlu ambil tindakan untuk tindakan lanjut untuk membaiki. Itu harapan saya untuk pihak sekolah. Untuk harapan murid terus cemerlang dalam pelajaran dan juga bidang sukan. Okey, terima kasih cikgu. Sama dia. Assalamualaikum cikgu. Salam. Boleh interview sekejap? Boleh. Alright. Boleh cikgu memperkenalkan diri? Okey, nama cikgu Zakiah binti Samad. Cikgu berkhidmat sebagai guru dah berapa lama ya? Okey, untuk tahun 2026 ni dah 26 tahun lah. Lama. Ya. Cikgu mengajari subjek apa ya? Kalau subjek, cikgu start posting tahun 2000 sehingga 2022. Cikgu mengajar di tahun 1 dan tahun 2 lah untuk subjek
cikgu mengajar di prasekolah. Apakah kenangan paling manis cikgu pernah experience? Kenangan paling manis memang banyaklah kenangan manis di SDMR ini sebab saya sudah 26 tahun di sini. So sebenarnya memang semua yang manis-manis lah. Tak ada yang paling pahit. Itu je lah. Dan yang paling lagi manis sebab cikgu dah mengajar anak-anak yang kecil-kecil yang 6 tahun ni. Yang formal ni, itulah paling manis. Yang paling seronok lah orang kata. Itu je ke? Ya, tu je. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh hari ni boleh interview sekejap? Okey, nama cikgu Cikgu Nur Aisyah binti Abdul Rahman. Sudah berkhidmat sebagai guru dah berapa lama? Oh, cikgu sudah berkhidmat sebagai guru selama 21 tahun. Mengajar subjek apa? Oh, cikgu mengajar subjek prasekolah. Dalam prasekolah ni banyak. Dalam prasekolah ni cikgu ajar bahasa Melayu, cikgu ada ajar matematik, awal sains, bahasa Inggeris, ada ajar fizikal, ada ajar untuk subjek kreativiti estetika tu untuk pendidikan seni. Harapan cikgu? Okey, harapan cikgu untuk murid cikgu harap murid-murid cikgu semua cemerlang dan menjadi anak yang baik ya, soleh dan soleh. Itu saja. Sama. Kami dari kru TV PSS Al-Jazari ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami sayang Cikgu.